Tadi saya dah buat galvanium meridian, bladder meridian dan juga detox. Itu detox tadi. Yang tak ya. Jangan langkah. Yang kejung tarik buat celah tu. Nak kenapa? Tangan kenapa? Okey. So saya urut bahu. Tak macam ringgim tu. Dia tarik kan? 6 7. Asal dia tarik? Lekuk tu cantik lagi. Lekuk bahu tu cantik. Lekuk bahu cantik. Tapi bahu belah kiri ni tak balance sikit ni. Boleh Okay. So yang tu saya tengok you punya bahu ni macam tak balance. Oi, belekuk punya. Apa sah? Awak? Kat mana bunyi? Okey tak? Kelekuk ni macam orang buat kiropraktik. Sampai jari tangan tak? Sampai ni saya tengah buat urutan bioenergetik meridian massage. Ni urutan untuk sakit bahu. Urutan bahagian bahu. Baik, kamera aku yang tengok kat situ. Jatuh sedih ya? Bukan hangwan. Luar kawalan lah. Nanti try cari kat Singapura, ada tak urut macam ni? Okey. Okey, angkat tangan macam Superman nak terbang. Ke atas, ke atas saya, ke depan, angkat tinggi. Macam nak jawab soalan masa kecil-kecil dulu. Tapi bukan satu tangan, dua tangan. Ini kita detox. Hai. Bukan main-main punya. Ini bukan relaxing massage. It's not relaxing. Boleh kalau saya nak buat relaxing, saya kurangkanlah current dia. Tapi ini memang kita nak tembuskan sumbatan-sumbatan yang ada. Sampai jari tangan tak? Baik. Pasal apa? Bersemut. Hang tak basuh tangan lah bersemut. Bersemut tu maknanya sumbat. Tapi tak teruk. Dia bersemut, dia kalau dah tak sumbat tu dia rasa current. Kalau bersemut tu macam kebas sikit. Kalau lagi teruk sumbatan dia rasa mencucuk. Kalau lagi teruk dia rasa pedih menghiris. Apa yang tersumbat? Urat saraf, aliran darah tak lancar. Okey, ni sejuk tangan. Betul? Tadi sana tak sejuk. Ni sejuk sangat. Betul? Tangan sejuk. Nak tahu tangan kita sejuk ke tak? Blood